Assalamualaikum. Hari ni Mak nak buat sop kaki ayam. Ayam, tongking, orang beri. Sebelum tu tumis dulu lah ya bahan dia. Halia, bawang putih, bawang merah dengan rempah tumis. Tu je lah. Ini kaki-kaki ayam ni Mak dah rebus dulu lah ya. Rebus sekejap lah, nak buang dia punya kotor-kotor tu. Lepas tu kita rebus sampai lembut. Agak-agak berapa jam, 1 jam lah rasanya. Mak rebus saja. Sebelum kita rebus tu, Mak nak buat berbola ayam. Konon-kononnya lah. Ni ada ayam sikit, ikan bilis, bawang putih, apa lagi, ajino, garam, semualah bubuh. Telur sebiji. Lepas tu masukkan tepung ubi. Mak masukkan tepung ubi je lah, biar dia kenyal-kenyal gitu kan. Lembut, lepas tu kenyal-kenyal. Mak tak bubuh apa-apa lagi. Itu kalau nak pun bubuh cili rempah apa tu. Ada sulah ke. Macam inilah penampakannya. Lepas tu kita ni lah bulat-bulatkan gitu. Masuk ke dalam sop. Sop tu Mak dah masuk air berapa kali dah. Ini kita buat lah. Tak banyak tapi boleh lah. Buat apa ni. Bahan dia. Itu kita buat pakai skop tu lah. Kalau tak ada pakai skop pun pakai tangan je lah. Dia boleh diuli-uli dengan minyak ya. Jangan lupa bubuh minyak. Kalau tak bubuh minyak dia melekat. Rebuslah. Bila dah timbul semua tu, masukkanlah daun sop dengan tomato. Ini Mak dah bubuh garam lah ya, dah bubuh semualah garam, ajino, rempah apa namanya? Mak ni susah juga nak nyebut.